Kerja 8 jam, tunggu hujung bulan, gaji masuk, semua habis. Masalahnya, ramai orang kerja kuat tapi tetap tak kaya. Sebab apa? Sebab semua masa, tenaga dan otak hanya fokus kejar gaji, bukan aset. Gaji tu tukar masa untuk duit, tapi aset, duit masuk walaupun you tidur. Orang kaya, dia kejar benda yang bagi dia cash flow tanpa kerja keras hari-hari. Contoh, rumah sewa, saham dividen, bisnes yang autopilot, royalty, produk digital. Sekali buat tapi berkali-kali pulangan hasil. Orang biasa kerja keras untuk duit. Orang kaya buat duit kerja untuk dia. Bezanya bukan modal, bukan nasib, tapi mindset. You nak terus tunggu gaji hujung bulan atau you nak mula bina aset dari sekarang? Cari ilmu, cari sistem. Mula kecil tak apa. Yang penting mula.